Wa mimma yata'akkadu lis-shaimi, dan setengah daripada perkara-perkara yata'akkadu lis-shaimi, dituntut bagi apa? Lis-shaimi, bagi orang yang berpuasa. Apa yang dituntut tu? Kaful lisan, menahan daripada lidah dia. Kena jaga lidah orang puasa. Kena jaga perkara-perkara tu. Kaful lisan ni apa? An kulli muharramin, daripada tiap-tiap perkara-perkara yang haram. Apa-apa perkara yang haram kena jaga semua tu. Tengah duk puasa ni dituntut dia jaga tu. Dan menahan daripada apa? Bukan setakat menahan daripada mulut makan. Nahan lisan ni, lidah kita ni, an kulli muharramin, daripada tiap-tiap benda haram. Apa dia tu? Kazibin, seperti duk dusta, duk nyemang mohon kawan dia. Aku ada wek 10. Oh, mohon. Tak jongan semua ada. Sebab dah wek tak? Ha? Ni macam-macam benda tak kenal. Tak patut disembah, mohon gitu. Mengel pakai apa? Aku punya boya tadi. Pakai iyan. Mohon tak mohon kira. Pembalah kambing Pak Long tu, duk jirang tu. Pak Long tu jerit gila. Kambing ku hilang, padahal kat mohon kan gitu. Percayalah kawan dia pun. Nampak? Betul tak? Sebab besar mungkin boya. Pembalah kambing orang kepul kan. Mengel ni. Belah ayam kan dia boya. Sungai ni dah boya. Dia punya mohon. Wari batin, dan mengumpat. Kafur dia pada apa? Kafur lisanin kawari batin. Kakazibin an kulli muharramin kakazibin wari batin. Dan benda-benda ribah duk mengumpat kawan. Duk mengumpat. Muturak. Dia tu bulat satu ha. Tadi kan duk mengumpat lawan kita ni, aku nampak tu terselak ke belakang. Tak apa-apa. Duk mohon kawan dah, duk mengumpat satu ha. Muturak, kurit penuh kaki tu. Dia nak garu abang lah. Buat tak? Habis dia mengumpat kawan dah, mandi tak nak sabung lah. Kan? Habis dia mengata kawan, duduk kat belah dia bau macam bewak. Kata macam dia kata kawan dia. Yang tu dia duk ribah-ribah dengan bulan puasa tu. Wa musyatamatin, dan maki hamun. Tahan setakat tahan daripada apa, lidah kita ni bukan setakat daripada duk rasa makan kan, duk makan ta'am daripada benda makan. Benda-benda yang kena jaga pun wa musyatamatin. Benda-benda untuk maki hamun. Duduk apa ni? Mula bapu. Mula kerak pada contoh hamun. Tu duduk gaduh kawan duk maki hamun. Ada? Bak ada? Ada tak? Bagus. Begitu tak apa? Kena jaga benda-benda tu. Tak ada benda-benda. Benda-benda tu yang dituntut dah. Tuntut apa? Tuntut kaful lisan. Tahan daripada lidah kita ni, daripada perkara yang haram. Li'annahu muhbitun li ajri. Tu kerana bahwasanya kullu muharramin ni, bahwasanya tiap-tiap benda haram tu muhbitun li ajrin, menghanguskan. Membatal boleh makna, tapi sini makna dengan menghanguskan. Muhbitun, menghanguskan li ajri. Menghanguskan li ajri, bagi pahala. Duk ada pahala dia, duk ngumpat kawan, duk mengata kawan, duk maki kawan, habis pahala. Sebab ada duk ngumpat kawan dalam puasa. Kena jaga maki hamba bulan puasa. Dia mau apa? Apa musannaf cerita sini? Muhbitun li ajri. Dia menghanguskan apa? Bagi pahala.